Apakah itu eating behavior? Eating behavior merujuk kepada corak dan tabiat individu dalam memilih serta mengambil makanan yang mana perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor biologikal, persekitaran dan gaya keibubapaan. Tingkah laku pemakanan ini merupakan satu aspek yang penting dalam kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Kanak-kanak yang memiliki sikap memilih makanan akan menolak sesuatu makanan yang baik bagi tumbesaran mereka, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Perilaku itu dipanggil food nephobia atau fobia terhadap makanan baru. Ia termasuk memperkenalkan makanan yang bukan kebiasaan bagi mereka atau di restoran yang pertama kali dikunjungi oleh mereka. Ini Amirah. Amirah seorang kanak-kanak yang mengalami masalah eating behavior yang mana dia tidak dapat menerima makanan yang bertekstur lembik seperti bubur nasi. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kanak-kanak ada masalah eating behavior. Antaranya adalah faktor persekitaran. Bagi situasi Amirah, faktor persekitaran yang mempengaruhinya adalah suasana persekitaran rumah Amirah yang tidak kondusif seperti rumah yang bising dan ibu bapa yang menggalakkan anak mereka makan di hadapan gadget. Mak, dah makan. Ambillah tu obat. Anak. Seterusnya, faktor biologikal juga memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Seperti Amirah mempunyai masalah gangguan dera terhadap makanan tertentu seperti bubur, iaitu makanan yang lembik. Tak makan lagi ni bubur ni. Tak nak. Kenapa boleh macam tu? Macam ni dulu. Kita makan dulu Tak nak. Makan dulu baru kita tengok. Tak nak. Makan dulu. Tak nak. Sini nak suap. Mama suapkan Tak nak. Gaya keibubapaan yang terlalu memanjakan Amirah dengan sentiasa memenuhi segala kehendak Amirah seperti makanan manis. Amirah, hari ni nak makan apa? Nak roti cheese. Roti cheese. Nah, ni mak dah bukakan. Makan elok tau. Intervensi awal sangat penting bagi masalah eating behavior Amirah menjadi lebih serius. Jika dibiarkan masalah eating behavior, maka dia boleh memberi kesan kepada kesihatan, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita makan bubur. Bubur. Wow, nampak sedap. Bubur Amirah. Semua suka bubur kan? Tak. Cuba rasa dulu. Alia suka. Sedap kan? Sedap tak Alia? Cuba rasa. Kan? Amirah cuba rasa. Tak Sikit je. Sedap. Tengok ni saya makan. Tak nak, Amirah tak suka lembik-lembik ni. Kenapa? Warna coklat tu. Sedap. Tak Cuba nak. sekali je. Kek je. Sikit je. Tak nak. Kek je. Tak nak. Cuba Amirah makan. Kalau Amirah boleh makan, cikgu boleh bagi masa Amirah main dengan kawan-kawan. Yelah. Ira makan. Amirah, kita makan sama-sama. Cuba makan. Yeay. Sedap tak? Sedap kan? Boleh lah. Okay, tak apalah. Amirah boleh main dengan kawan-kawan. Jom. Amirah makanlah sikit semua ni. Tak nak. Tak nak. Tak sedap. Makan sikit je. Yelah. Sikit ni kita nak belajar pasal makanan. Wow. Siapa suka makan tepung pelita? Saya. Wow. Ni mak saya selalu masak ni. Saya selalu beli pagi-pagi. Oh, Alia suka. Suka sangat. Amirah suka? Tak. Kenapa? Tak Amirah tak suka. Okey. Kalau bubur nasi siapa suka? Saya. Semua suka. Suka? Amirah suka. Amirah tak suka? Tak suka. Sedap. Kenapa Amirah tak suka?
Power. Power? Mana ada? Amira nak cuba rasa ke? Belum. Okey. Kita try makanan ketiga pula. Oh, ni pun sedap ni. Sedap kan? Sedap. Saya suka. Ni pun suka. Amira suka? Tak. Ni sedap lah warna Amira. Amira tak suka biji-biji tu. Kenapa Amira tak suka? Tak suka. Sebab dah lembik. Oh, Amira tak suka benda yang lembik-lembik. Tak. Tapi kita suka. Amira kena lah cuba. Sedap. Yelah, Amira cuba. Yeay. Okey. Penilaian kesan intervensi menunjukkan kesan yang positif terhadap Amira selepas beberapa minggu. Dengan intervensi awal dan sokongan berterusan, kanak-kanak seperti Amira boleh dibantu supaya masalah eating behavior ini telah terkawal.